Di utara Kedah, antara kabut subuh dan ombak yang tak pernah tidur, tersimpan satu nama lama, Pulau Serai. Dahulu dicatat oleh pelaut dan pedagang, tapi hari ini ia hilang dari semua peta dunia. Hanya tinggal cerita bahawa di bawah kabut ini ada tanah yang pernah disinari cahaya gaib. Catatan pelaut Arab dan Portugis pada abad ke-17 menyebut satu daratan kecil terletak di utara Kedah berdekatan Gunung Jerai. Dalam beberapa peta lama, namanya tertulis sebagai Pulau Serai, sebuah pulau kecil yang menjadi tanda bagi pelayar yang menuju Semenanjung Emas. Namun hari ini nama itu hilang. Tiada lagi dalam atlas moden, seolah-olah pulau itu lenyap bersama sejarahnya. Pantai utara Kedah pernah jauh ke depan. Tanahnya luas, sungai-sungai membawa lumpur yang membentuk pulau-pulau kecil. Bila laut naik dan ribut datang, daratan itu tenggelam perlahan, meninggalkan hanya nama yang disimpan dalam ingatan orang lama. Pulau Serai mungkin bukan hilang, cuma ditelan oleh laut yang menuntut semula haknya. Bagi pelaut lama, Gunung Jerai bukan sekadar daratan, ia mercu pandu, tanda bahawa mereka hampir ke tanah suci Nusantara. Cerita orang tua menyebut di hadapan Jerai pernah wujud sebuah pulau, Pulau Serai, penjaga pintu antara dunia laut dan dunia gaib. Bila cahaya dari puncak Jerai jatuh ke laut, pantulannya dikatakan menyinari pulau itu. Nelayan pesisir Kedah menuturkan satu cerita yang tak pernah pudar. Pada malam Jumaat, bila laut tenang, mereka mendengar azan, tapi tiada sesiapa di atas air. Ada cahaya muncul dari tengah laut, seperti pelita yang bernafas, lalu hilang bersama ombak. Mereka tahu, itulah Pulau Serai yang tak terlihat, masih hidup di antara doa dan rahsia. Mereka yang terpilih kadang terlihat bayangan pulau di tengah kabus, lalu lenyap bila didekati. Orang lama berkata, Pulau Serai bukan sekadar tanah, tapi penjaga bagi laut utara. Ia menunggu masa untuk kembali muncul bila manusia sudah sedia. Hari ini, Pulau Serai tidak lagi muncul di peta, tapi di laut utara Kedah masih ada beting pasir yang berubah bentuk setiap musim. Bila air surut, bentuknya menyerupai pulau kecil, dan penduduk tempatan memanggilnya tanah yang muncul dan gaib. Mungkin disitulah rahsia lama bersemadi. Bila peta moden Kedah dibandingkan dengan peta pelaut abad ke-17, satu perkara mula jelas. Daratan dahulu lebih ke depan dan di kawasan itu tertulis nama Pulau Serai. Hari ini, kawasan yang sama hanya tinggal benting pasir dan harus deras. Namun bentuknya masih serupa, seolah-olah laut belum benar-benar menelan semuanya. Mungkin Pulau Serai tidak pernah hilang. Mungkin ia sekadar bersembunyi dari mata manusia. Ada rahsia yang tak perlukan bukti, cukup dengan rasa. Kerana laut tak pernah berdusta, hanya manusia yang berhenti mendengar. Dan di antara ombak dan kabus ini, Pulau Serai masih hidup, menunggu jiwa yang benar-benar ingin mengenalinya. Dan di bumi itu ada tanda-tanda bagi orang yang yakin. Rahsia yang tersimpan di lautan dan gunung bukan sekadar sejarah, tapi peringatan untuk yang mahu berfikir. Inilah Empayar Dunia Melayu, membuka rahsia dunia yang pernah hilang.